Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT berfirman, wahai hamba-hambaku, semua kamu adalah berdosa terhadapku kecuali orang-orang yang aku telah pelihara. Oleh itu pohonlah keampunan padaku, nescaya aku akan ampuni kamu. Siapa yang mengetahui bahawa aku adalah Tuhan yang berkuasa, memaafkan lalu dia memohon ampun padaku, nescaya aku akan mengampuninya. Semua kamu adalah sesat kecuali siapa yang aku berikan petunjuk kepadanya. Oleh itu pohonlah petunjuk daripadaku, nescaya aku akan memberi petunjuk kepadamu. Semua kamu adalah fakir kecuali siapa yang telah aku mengkayakannya. Oleh itu pohonlah daripadaku, nescaya aku akan memberi rezeki kepadamu. Jika siapa pada kalangan kamu, sama dia masih hidup ataupun yang telah mati, yang dahulu dan atau yang akan datang, sehingga nabatat dan jamadat, tumbuhan-tumbuhan dan semua benda yang tidak mempunyai roh seperti batu, logam dan sebagainya bertukar menjadi manusia, semuanya berkumpul dan mereka adalah seperti orang yang paling bertakwa. Keadaan ini tidak akan menambah pemerintahanku walaupun sekepak nyamuk. Dan jika semua orang itu berhimpun dalam keadaan mereka semua seperti orang yang paling banyak dosanya, keadaan ini tidak dapat mengurangkan pemerintahanku walaupun sekepak nyamuk. Sekiranya orang yang hidup, yang mati, yang terdahulu, yang terkemudian, malah nabatat dan jamadat pun menjadi manusia, lalu setiap orang pada mereka meminta sepuas-puasnya apa-apa saja yang mereka ingini, maka khazanah aku tidak akan berkurangan. Walaupun sebanyak berkurangan yang berlaku apabila seorang lalu di tepi laut dan dia mencelup sebatang jarum dan laut itu kemudian mengeluarkannya. Ini adalah kerana aku adalah zat yang maha pemurah lagi maha agung. Pemberianku hanyalah dengan perkataan. Apabila aku inginkan sesuatu, maka aku katakan kepadanya jadilah, maka ia pun jadilah. Ibnu Majah. Saya ulang, Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, wahai hamba-hambaku, semua kamu adalah berdosa terhadapku kecuali orang-orang yang aku telah pelihara. Oleh itu pohonlah keampunan padaku, nescaya aku akan mengampuni kamu. Sesiapa yang mengetahui bahawa aku adalah Tuhan yang berkuasa memaafkan, lalu dia memohon ampun padaku, nescaya aku akan mengampuninya. Siap kamu adalah sesat kecuali siapa yang aku berikan petunjuk kepadanya. Oleh itu pohonlah petunjuk daripadaku, nescaya aku akan beri petunjuk kepadamu. Semua kamu adalah fakir kecuali siapa yang aku telah mengkayakannya. Oleh itu pohonlah daripadaku, nescaya aku akan beri rezeki kepadamu. Jadi jika sesiapa pada kalangan kamu, sama dia yang masih hidup ataupun yang telah mati, yang dahulu atau yang akan datang, sehingga nabatat dan jamadat, tumbuhan-tumbuhan yang semua perkara yang tidak punya roh seperti batu, logam dan sebagainya bertukar menjadi manusia, semuanya berkumpul dan mereka semua adalah seperti orang yang paling bertakwa. Keadaan ini tidak akan menambah pemerintahanku walaupun sekepak nyamuk. Dan jika semua itu berhimpun dalam keadaan mereka semua seperti orang yang paling banyak dosanya, keadaan ini tidak dapat mengurangkan pemerintahanku walaupun sekepak nyamuk. Sekiranya orang yang hidup, yang mati, yang terdahulu, yang kemudian, malah nabatat dan jamadat pun menjadi manusia. Lalu setiap orang daripada mereka meminta sepuas-puasnya apa-apa yang saja yang mereka ingini, maka khazanah aku tidak akan berkurangan. Walaupun sebanyak kekurangan yang berlaku apabila seorang lalu di tepi laut dan dia mencelup sebatang jarum dan laut itu kemudian mengeluarkannya. Ini adalah kerana aku adalah zat yang maha pemurah lagi maha agung. Pemberianku hanyalah dengan perkataan, apabila aku inginkan sesuatu, maka aku katakan kepadanya jadilah, maka ia pun jadilah. Ibnu Majah. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya amanan haifin.